Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang ni burger apa bang? Ini burger akhir zaman bang. Akhir zaman Burger akhir zaman tu apa sebenarnya bang? Burger akhir zaman ni burger ayam crispy. Okey. Akhir zaman sebab kita jual burger ayam crispy ni harga murah, lepas tu kualiti setanding dengan international tu bang. Dengan akhir zaman. Bagi 5 lah bang. Bagi 5 Satu berapa ni? Satu RM4.90 ni bang. Pagi RM90. Okey. Bagi 5 lah bang. Boleh bang. Ni punya ayam bang. Ni ayam bagian apa ni? Ini ayam bagian tight bang. Bagian tight. Ni bagian tight. Kita tak guna isi. Sebab tu kita punya burger ni memang insya-Allah dari zaman lah. Ni tepung pedas lah? Ni tepung biasa bang. Tepung biasa. Bang ni buat pasal bang. Ni kenapa kepala kat bawah bang? Kepala kat bawah sebab kalau international punya burger bang, biasanya memang kepala crown dia kat bawah bang. Dia panggil crown. Sebab kan bila makan burger nanti buka terus kepala dia kat bawah. Dia lebih sedap bang. Ini base dia apa yang? Mayonis? Salad? Mayonis, salad, roti dengan ayam. Ayam yang dah siap perap. Ayam kita perap tau. Bukannya ayam kosong. Okey. Ni kalau ni dia ada chili sauce ke ada sos lain? Kita ada sos lain. Boleh pilih nak sos apa. Kita ada sos garlic, sos cheese dengan sos Korea. Tu add on lah. Add on, betul. Malaysia Price International Taste. Burger akhir zaman. Burger akhir zaman. Okay bang, terima kasih bang Okay, terima kasih. Ni nak tanya, burger akhir zaman ni cek kat mana? Sekarang kita ada 7 stall sekitar Kulai sahaja. Kita ada dekat Indapura, Bandar Putra, Saling, Taman Puteri, Temenggung, Kelapa Sawit dan juga Bukit Batu. 7 tempat ni boleh cari. 7 tempat ni Ni yang legit lah Yang legit betul. Okay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.